Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi dah resepi tart nanas cheese kita yang super rangup cari di mulut ya. Ikuti. Okey, ni bahan-bahannya ya. Kita ada tepung gandum, butter, tepung jagung, tepung custard, cream cheese ya. Sedikit warna kuning telur, garam, gula asin, kuning telur dan juga vanila. Ini saja bahan-bahannya ya. Okey, sekarang kita mixer cream cheese, butter dengan gula asin dengan sedikit gebu saja, tak perlu gebu sangat ya. Okey dah. Kita masukkan pula kuning telur. Masukkan vanila. Satu sudu teh, satu sudu makan ya. Dan juga sedikit warna kuning telur ya. Dia nampak cantik kita punya. Sikit je. Okey, lepas tu mixer sebentar. Okey, dah sudah kita masukkan tepung ya. Tepung gandum. Pastikan kita dah ayak ya terlebih dahulu. Tepung custard. Dan juga tepung jagung. Mixer perlahan saja ya. Dan juga sedikit garam ya. Okey, bila dapat adunan begini dah ya, kita akan guna tangan ya, ataupun gaul dengan spatula, dengan tangan pun boleh ya. Gaul dengan spatula supaya dia serata ya. Gaul bawah-bawah tu. Okey, sehinggalah kita dapat adunan seperti ini ya. Lembut ya. Dan boleh dibentuklah ni. Okey, begini. Okay, dan semestinya lah kita ada peeling dia ya, nanas ya. Jam nanas. Boleh beli dekat kedai barang-barang bakery ya. Okey, sekarang kita nak mula membentuknya ya. Okey, cara dia kita ambil adunan tadi tu. Lepas tu kita letak dalam plastik macam ni. Sebab kita nak rollkan ya. Supaya dia nipis. Begitu. Dah nipis sangat ya. Okey, begini ya. Lebih kurang setengah sentimeter ya. Macam tu. Kita akan gunakan acuan ni. Tekap gini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, diambil gunakan ni. Nampak tak? Lepas tu kita masuk dalam kita punya acuan. Masuk sini je. Tekan sikit. Macam tu. Okey, buat hingga selesai. Dan kita dah siap bentuk. Kemudian kita letak aja kita punya jam nanas ni di tengah macam ni ya. Gitu. Senang je. Okey, buat hingga selesai. Okey, untuk bahagian atas ni kita nak tutup dengan apa? Kita ada bentuk star macam ni ya. Ada lebih kita punya tepung tadi, kita just buat macam ni. Kemudian kita letak star ni dekat atas kita punya kuih ya. Ni ya, macam ni kita letak je kat atas begini. Jadi cantiklah kita punya kuih tart kita ya. Okey, cheese tart kita ready untuk masuk oven. So oven adalah 160 lebih kurang 25 minit. Sebelum masuk kita sapu dulu kuning telur di atas ya. Begini. Sapu semua baru kita bakar dalam oven. Okey, sekarang cheese tart kita dah siap masak. Dia panas lagi ya. Nak keluarkan ni macam mana? Kita hentak sikit macam ni ya. Dia akan automatik akan tanggal daripada acuan dia. Okey, sekarang bolehlah ambil sudu dan kita angkat dengan sudu. Okey, dia dah terangkat macam ni kan. Ambil je lah dengan sudu macam ni. Dah masak dah tu. Nampak tak? Macam ni dah rupa dia. Okey, sejukkan dulu. Okey, so dah siap dah kita punya tart nanas
cheese kita ya. Tunggu dia sejuk baru kita masuk bekas ya. Terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye. Okey, tak nanas kita dah siap, dah masak. So nak tunggu sejuk saja ya. Kita nak masuk dalam bekas ya. Inilah dia punya rupa ya, cantik kan? Ada bunga-bunga. Okey, so terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.